Lagu mana? Lagu mana? Terbaik orang miskin ibu tak? Kalau dah jadi miskin kat ibu, tak ada hak molek lah mata orang. Nampak kotor, nampak hina, nampak susah, nampak tak nak masa depan. Tak buruk lah aku lah ibu. Dia hina Amin kau? Ibu agak dah benda ni cari kini. Sebab apa ibu tak suka? Kalau ibu dapat agak dah benda ni nak jadi, ibu tak halal buat apa? Amin, ibu sebenarnya nak suruh Amin belajar. Belajar beza kita berharap dengan manusia lagu mana. Lagu mana pula kita berharap dengan Allah. Ibu tak using kalau Amin patah hati. Kau ibu using Amin patah hime. Tapi Amin ni nak nikah ibu. Ibu tahu, Ming. Pas ibu nak buat lagu mana, ibu pun duk mikir lagu mana nak tolong Amin ni. Nak buat lagu mana? Ibu, kalau kita tak miskin, tak susah lagu ni ibu, senang-senang je Amin boleh nikah dengan Aisyah tu. Tapi sebab hidup kita lagu ni ibu, Amin kena hina teruk tau. Macam-macam mu Aisyah banyak ke Amin. Tapi Amin tak malu hidup lagu ni. Tapi Amin kecewa sebab hidup Amin lagu ni, semua urusan Amin jadi susah. Ming, ibu ni habis fikir dia nak tolong Amin. Amin. Ibu mana tak saya tolong anak dia. Fikir. Yo kau ibu fikir, Amin tak ada nampak ibu nak tolong Amin pun. Kalau ibu nak tolong Amin, lama dah Amin boleh nikah dengan Aisyah. Ibu sebenarnya boleh tolong Amin, tapi ibu je tak saya tolong. Maksud Amin minta tolong dengan Mak Teh ke? Ming, lama dah ibu tak jumpa Mak Teh. Ibu malu, Ming. Ibu, memang hidup kita susah. Tapi sebenarnya ibu ni boleh tolong Amin benarnya. Tapi ibu malu. Ibu malu hidup miskin seperti ni. Ibu ego. Ibu malu nak tunjuk muka ibu depan adik-beradik ibu hak senang hak lain. Amin tak malu pun ibu. Amin tak ada ego. Amin nak ke Aisyah, Amin tahu darjat kita tak sama. Tapi Amin gay. Bukan gitu, Ming. Bukan. Tak apa dah kalau gitu gak. Esok kita pergi jumpa Mak Teh. Harap-harap Mak Teh boleh tolong Amin. Tolong ibu. Terahlah. Rumah Mak Teh tak jauh pun, geng. Pergi ibu dah. Oh, Amin jangan kata ibu tak sayang kami pula. Ibu sayang kami. Nanti kita minta tolong dengan Mak Teh. Kita usaha dah tu. Kita doa dengan Allah sekali. Amin minta maaf ibu. Amin tak sepatutnya kesek gitu dengan ibu adik. Tak apa, Amin sabar-sabar deh. Ibu tahu. Amin cuma sedih lah. Amin sedih sebab Amin turut kena hina kat ibu. Ya, anak ibu. Ibu jangan mahu kami deh. Duk. Kita cuba. Nanti kita je deh. Amin sayang ibu. Ibu sayang Amin juga. Sabar-sabar. Semoga Allah memudah urusan kita ibu ni. Yalah. Dapat ibu. Dapat cucu. Mana dia nak cari duit sebanyak tu sebelum raya ni? Pandai-pandai dia lah. Dia nak kamu tak? Deh. Dan ni aku tak faham. Amin tu makan gapo sampai menggila benar kau dia. Asyik kekeng kau. Oh gila-gila lah budak Amin. Syah, takat 30,000 tu mama tak hadap lah. Apa sen kat sangat. Tu mesti mama tu mahal lagi tahu tak? Patutnya dengan mama besar Syah setahun ni, patut mama letak 50,000 tahu tak kurang-kurangnya. Tak apalah, dah nampak susah sangat si Amin tu. Gini, mama nak letak syarat 10,000 dulu mula-mula ni sebagai tanda. Okey, 10,000 pun tak boleh nak cari. Allah padai kau tak ma. 10,000 ma. Ma. 10,000 dek ke? Orang pergi makan di PV ni. Stik cemok ni lah ma. 10,000.
Tak ada pada. 10,000 tu sebagai syarat tanda jadi lah. Permulaan. Tapi Syah, kalau 10,000 pun si Amin tu tak boleh nak cari. Bermakna, dia bukan masa depan Aisyah. Halo. Mai ada gapo ni? Aku mari ni ada ajak. Anak aku nak menikah, tak cukup fikir. Dia tahu nak nikah. Tak nak pitih, tak usah nikah. Nyusah kau orang ya. Ni ibu ada sipir sikit duit. Ibu ada sipir piti. Yalah, bolehlah Amin guna buat tertambung untuk Amin nikah. Aku penat di antara dosa dan niat yang berat. Aku kejar dunia, hampir hilang arah karena cinta ingin ku halalkan juga. Hina manusia tajam menikam, tapi ku masih genggam tangan iman jika jatuh